Simon, you check kontrak ni. Kalau semua okey, I boleh proses. Lepas ni, I nak call Stylo Melo. Simon, can we have a word outside? What nonsense is this? You memang tahu ini semua salah kan? And that contract? You keep your mouth shut. I know you are jealous. I sign Run. I jealous? You didn't do anything. I yang sign all the promotional deals. What did you do? Sekarang ni aku nak kau tanya aku, berapa commission dia? Berapa? 60%. Hello, bro. Kau call aku ni buat apa? Ha? Kau tak nak gila bayanglah. Aku dengan Run Ranger ni dah tak nak collab dengan kau. Kau faham tak? Hello, Zeblin. Zeblin ni Queen Juju. Kenapa tak masuk live Leila tadi? Leila? Leila dah buat hal. Leila buat hal? Sakit. Dan nak balik kampung. Boleh lah, guys. Please. Bukan apa. Ini kita ada family emergency ni. Bolehlah. Okey? Kalau nak balik, boleh. Tapi, Run nak kena bayar 60% contract fee yang dia dapat dari Stylo Melo. Okey? Oi! Agak-agak sikit lah. Kau... Agak-agak lah. Dia ni baru dapat first payment daripada contract fee tu. Itu pun I dah bagi kat mak dia dah. That's not our business. You have a contract with us. Kalau nak langgar, nak kena bayar ganti rugi RM60,000. Dul. Kau balik Lonek seorang dulu, Dul. Tapi kau tolong selamatkan Omak Dan. Kau tolong selamatkan adik Dan. Ran. Habis kau macam mana, Ran? Mak!